Balik. Buka lain. Strike. Yang dua strike lagi kan. Boleh ya? Boleh. Dia kurang mancing. Dah. Strike kan. Ambil ni, sauk. Dari mana? Ada. Ikan puyuh singa nak cuka, masak mari singa asam pindang. Ikan puyuh si anak cuka, masak mari singa asam pindang. Kalau lalu nak pergi Melaka, jangan lupa pantai Kelebang. Kalau lalu nak pergi Melaka, jangan lupa pantai Kelebang. Apa ada pantai Kelebang tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Ya. Yeah. Okey geng, alhamdulillah. Hari ni kita ada game ni geng. Pertandingan mancing anjuran Wak Jali event. Hadiah hari ni, hadiah utama 30,000 geng. Harap tu lah kau. Ada tak tahu bagaimana. Jali ada tu. Okey geng. Kita dah buat persiapan. Joran pun dah pacak apa semua. Cuma tunggu masa lagi lah. Ada lebih kurang 20 minit lagi start pertandingan mancing. Lepas tengah geng. InsyaAllah. Jadi kita tunggulah, kita tengok lagi apa yang strike hari ni. Ni ramai geng. Ini kalau monster naik ni, jenuh nak kejar ni, nak rakam. Sebelah sana. Sebelah sana pun ada. Memang banyak joran. Hari ni alhamdulillah geng, sahabat kita sponsor kemah. Mana Abang Lokman? Abang Lokman mana? Ni. Ni sponsor kemah hari ni. Terbaik. Okey geng, pertandingan mancing dah pun bermula geng. Mudah-mudahan ada strike yang manis-manis hari ni geng. InsyaAllah. Kita cuba geng. Okey geng, sahabat kita strike dia ada makan tadi. Kita tak tahu ikan apa. Tengok lagi. Kau pakai kelipa tu kat ni. Kau. Mana? Jangan. Dua. Jalan. Malung. Ni sauk. Cepat. Aduh. Atas. Mana ayo? Batu. Yawi, bukan tu. Bayar tau. Sama.
Alhamdulillah geng, strike yang pertama. Mantap. Apa tu? Eh. Joran. Joran siapa ni? Ni Joran ni. Kill. Yang dua strike lagi kan. Mana ya? Ni kurang mancing kan. Strike kan. Aku punya kau man, kau. Kau yang punya man. Tukar. Takkan mesin bahan dia dulu. Andai. Dia dari boyo butuh dia. Ya, ambil yang tarik. Lepas tali. Lepas tali. Gulung bang, gulung. Ada ikan gulung je dulu. Dua kali ya, Mat. Berhenti. Bismillah. Bagi tali. Apa tak gulung? Ih, pegang. Jangan sentap. Pengunjung. Cantik, alhamdulillah. Mayung. Okey. Sentap pula rentap. Sentap orang. Nak skor. Mantap. Aku bagi laluan ni, Katlip. Okey, Mat, ada senyum, Mat. Mat, senyum sikit, Mat. Barang jadi. Barang jadi, wah. Dia cakap barang jadi. Mayung. Maslah kita rajin hari ni. Kerja keras Maslah. Buat duri tu. Buang ujung. Bat, pegang ikan, Bat. Nah. Oh, padu Baskar. Bere. Ikan juara. Dah aku rekod lah. Dah. Long, sampai long. Dengan Pak ni. Ikut nampak dah. Baik Gio. Ikut nampak dah. sana. Mana boleh mancing. Okay guys, Azmi naik ikan. Tak tahu ikan apa. Kita tunggu. Masih lagi menarik, minta monster. Ya, itu dia, pari. Ya, tukar. Oh. Alhamdulillah. Strike yang kedua, geng. Sama Gio. Oh, sama. Okay, strike yang kedua. Lawan. Mi, muka mi. Mi, muka mi. Mi. Ini tukar, geng. Tukar Seh. Okay, sama. Ya, bagi tali. Lepas tali. Alhamdulillah.
Buat tali dah bos, hari je makan dia bos. Dah 2 ranking lah padahal. Ni Marshal ni ikan ni. Ini. Bang, sini ikan. Ini kecil. Apalah. Sikit lagi. Sikit lagi kena sebut kepala. Aduh Allah. Oh lah kaki banting. Tak beritahu ni. Nak baling. Oh lah kaki banting. Nah, tak ada ranking. Ada lah, boleh lah. Hantar je. Jol. Ada. Ni. Siapa ni? Aktiviti gotong royong. Buka tali. Okey masalah. Okey. Tahu. Oh, balik. Buka lain. Sisi. Talang. Lambung. Mantap ah. Ni apa ni, umpan ke apa? Bang. Abang pasang umpan ke bang? Bang. Tengok muka bang. Pasang umpan ke apa? Ha? Umpan jagung. Oh, umpan tu lah. Jiran saya. Jiran. Jiran saya. Balang kena ke mana ni? Ada lebih lagi. Ada masa tambahan lah dalam peraturan dia tu. Kalau ada pari, kalau ada ikan. Lai. Aduh, cabut dah. Dah masa habis. Okay, geng. Tak ada. Putus. Putus. Pucut. Ni, on lagi ni. On tu, Mi. Okey geng, alhamdulillah selesai pertarungan kita hari ni. Jadi aku strike ni 2 ekor ikan tuka dengan ikan malong. Lepas tu kita orang punya tim pun ada beberapa orang yang dapat ikan tadi. Kita tahan je, mungkin kita tengok geng, sama ada ikan aku tu masuk ranking ataupun tak. Nanti kita tengok geng. Okey, jom kita kemas dulu. Orang lain dah siap dah geng. Dah siap kemas. Okay, geng, ikan juara hari ni. Sipi. Abang Azmi kita jumpa lagi. Sipi. Iya, okey. Ikan juara ni 3 kilo lebih geng pari kawal ni. 2 ekor. Dia baik. Gemang malong dengan apa ni, malong dengan tuka. Ni baik. Betul awak. Mesti lah. Tak ada. Betul apa ikan pari geng. Apa juga geng. Kayu cecak. Sebelum okey geng. Baru besar gila. Ini ikan apa ni? Mayong 1 gram 1. Ha? Kau tak tengok lagi ni Rizal ni, orang tu hantar. Ada Pak Rizal? Ha? Ni ikan yang ranking atas lagi Tuan-tuan untuk menerima hadiah dan untuk pengetahuan daripada tempat yang ke-20 hingga tempat yang ke-11, pemancing akan menerima RM500 tunai.
Jadi untuk tempat yang ke-20, nombor resitnya 3867. 3867 spesies turi 0725 kg beratnya. Okey, disahkan tahniah kepada pemancing kita. Okey. Tahniah tempat yang ke-20, diteruskan tempat yang ke-19. Nombor resit 1584. Silakan pemegang resit 1584 untuk tempat yang ke-19. Ada panggilan. Silakan bang, silakan. Senyum abang kita. Silakan bang. Resit 1584. Okey, dia disahkan. Pemenangnya juga dengan RM500. Diteruskan tempat yang ke-18. Dia belum faham. Oh, jauh. Alhamdulillah. Baik, 18 1269. 1269. Pisahkan 1269 tahniah. Juga RM500. Johor Baru. Okey, tahniah. Terima kasih bang. Bersama-sama dalam program kita hari ini. 17 1604. Panggilan 1604, silakan. Datang dengan keluarga, dekat anak-anak pun datang kat Okey, satu support yang sangat membanggakan daripada sebuah keluarga. Universiti Malaya. Dari mana bang? Daripada Kuala Lumpur. Okey. Terima kasih dan tahniah bang. 16 3233. Siapa punya? 3233. Resit dia pegang 3233. Di mana pemenang kita? 3233 panggilan. Siapakah pemenang ini? Nombor resit 3233. Okey, kita tangguhkan dulu, belum sampai rasanya. Baik, 15 1617. Nombor resit 1617. Resit dia pegang 1617. Sifu. Wah. Macam kenal Bang Mi? Kenal. Macam kenal. Tuan tanah ni. Orang nak kenal orang kuat. Orang Melaka ni. Betul tak Melaka? Wah, Melaka paling mancing lah. Okey, tahniah. Diteruskan tempat yang ke-14, 4792. 4792. Dari mana bang? Daripada Kelang Allah. Jangan jumpa saya bang, jumpa dia. Nombor warna 1617. Maafkan saya. 4792. 4792. Nombor belakang. Salah nombor lah. Tahniah. 13 3772. Nombor siapa? Pemenang ini 3772. 3772. Dari mana Selangor? Selangor kat mana bang? Banting. Oh ni orang Bajali mana Banting ni? Okey, tahniah. 12 0946. Semuanya 0946. Okey, ini dia tempat yang ke-12. Tahniah. Dari Melaka. Wow. Orang Kelebang memang tempat dia ni. Okey, diteruskan tempat yang ke-11. Nombor resit pemenang ini 1713. 1713 panggilan. 1713. Sekali lagi panggilan 1713. Munculkan diri anda. Ada? Ada. 1713. Kita tangguhkan dulu untuk tempat yang ke-11. Jadi majlis merangkakan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Imam Fasarul bin Mat Isa, Kali Jatuh Kuasa Amrul Bahagian Kakak Batu kerana studi menyampaikan hadiah kepada pemenang kita. Dan untuk yang seterusnya, kita akan teruskan majlis penyampaian hadiah kita dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama.
Dengan itu majlis dengan segala hormat ini menyebut dan mempersilakan yang berbahagia Dato' Wira Dr. Abu Bakar di Muhammadiyah Timbalan Ketua bahagian amro tangga batu untuk tampil ke pentas utama bagi menyampaikan hadiah kepada pemenang kita. Majlis dengan segala hormatnya menyebut dan mempersilakan. Diteruskan tempat yang ke-10. Dan untuk makluman yang berbahagia Dato', tempat 10 hingga tempat yang keempat juga kepada pemenang pemancing-pemancing kita RM1000 ialah habuannya. Baik, tempat yang ke-10 0400. Siapa dia? Okey. Dari mana, Pak? Oh, orang Pentaruk ni. Jangan gambar. Okey. Noran Azmi channel YouTube. Macam selalu tengok lah Abang Azmi, betul Azmi? Ni tanya dah subscribe ke belum? Okey, tahniah awak, tahniah. RM1000 habuannya tempat yang ke-10. 9194. Siapa punya? Wow, nunggu dia dah tahu 1194. Melaka juga. Wow. Okey, abang kita menaikkan seekor Liga 9 seberat 1.025 kg. Tahniah abang. Capaian 1 kilo dan membawa pulang RM1000. Tempat ke-8, 3787. Siapa punya? 3787. Silakan. Mana Pak? Dari mana Pak? Sauna. Wow. Penjuru sana tapi masih lagi bersaing dan habuannya RM1000 untuk pemenang kita. Tahniah abang. 2450 dengan mayang 1185 kg. 2450. Tahniah. Dari mana bang? Wow. Terengganu. Mana tadi Terengganu menang bola bang Menang hebat Terengganu ni. Tahniah. Mancing pun hebat. 6. Masih lagi dengan RM1000. 1612. Daun baru seberat 1260 kg. Okey, ini dia pemenang kita. Tapi belum lagi. Betul ke? Betul. Lendu. Orang Kedungli. Orang Kedungli. Melaka kan lendu ni? Melaka hebat. Dan tempat yang kelima diteruskan dengan nombor resi pemenang ini 1240. Nombornya 1240. Panggilan 1240. Masih tidak muncul. Panggilan terakhir. Jam lagi ni, sangkut. 1240. Okey, kita tangguhkan dulu. Mungkin tersangkut di kesesakan lalu lintas kita. Baik, tempat yang keempat. Kita teruskan dengan tempat yang keempat dengan hadiahnya masih lagi RM1000. Nomor pemenang ini 2950. Ikan Yu. Yu Pasir 1395 kg. Wow. Melaka juga. Duluan tunggal. Melahirkan pemancing yang hebat. Duluan tunggal. Durian tunggal. Tempat yang keempat. Tahniah. Tuan-tuan, kita sampai kepada 3 yang terbaik. Kalau tadi hadiahnya RM1000, untuk tempat yang ketiga ini dinaikkan darjatnya kepada RM3000. Pemenang ini menaikkan seekor ikan dengan spesies kerapu seberat 1.420 kg. Dinobatkan nombor resi pemenangnya 6700. Siapa punya? Kita tengok desakan atau tidak? Ya. Tahniah untuk pemenang tempat yang ketiga. Lakon dulu. Bang, dari mana bang? Johor. Wow. Batu Pahat Johor. Okey bang, minta tunggu kepada pemenang kita untuk kita beli. Nantikan majlis bergambar nanti bersama dengan VIP kita. Naib juara
Spesiesnya adalah seekor pari. Beratnya 1,540 kg. Nombor resik pemenang ini 1, 2, 4, 6. Bang, Muat. daripada Muar. Batu Pahat, Muar. Sepadan tu. Sepadan. Tahniah RM 6,000 untuk pemenang kita. Tahniah bang. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Hadiah ditawarkan RM30,000 tunai. Seekor pari didaratkan mencecah beratnya 3,905 kg. Kalau sisi yang lepas orang kali kita mencecah 6 kg betul ke? Ya, 6 kg pari naik. Tapi kali ini dikurangnya adik dia. 3,905 dinobatkan nombor pemenang ini 1,976. Kita makan apa kita jangan suang, betul kan? Bukan ni sekejap. Ini dia orang wajah pemenang. Juara kita RM30,000. Okey geng, selesailah sudah. Alhamdulillah. Sahabat kita si Fupat hari ni ranking ke-10 dengan ranking ke berapa? 30. 33. Dia naik 2 ranking hari ni, dapat 1,200 lah. Alhamdulillah rezeki hari ni. Aku ni naik ikan geng, tak kumpau lah, memang tak kumpau. Tapi tak masuk ranking lah. Ikan aku yang tukar tadi 207. Jadi ranking tu tak masuk lagi. Jadi macam biasa geng, terima kasih banyak mana yang dah menonton, yang dah support. Terima kasih banyak. Okey, yang baru sampai jangan lupa support, subscribe geng. Okey, jumpa lagi di next video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Angkat sampul, ada sampul tak?